Hadis ke-21. Daripada Sayyidina Abu Ammar dan dikatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahulah kepadaku satu perkataan, berkenaan ajaran Islam, yang aku tidak perlu bertanya kepada sesiapa selain Tuhan mengenainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah atas perkara tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengajaran hadis. 1. Hadis ini menghimpunkan banyak perkara penting dalam lafaz yang ringkas, iaitu pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan iman dan istiqamah yang merupakan tunjang ajaran Islam. 2. Istiqamah ialah mengikhlaskan amal kerana Allah Ta'ala dan bersegera mentaatinya dengan mengikuti syariat yang ditetapkan. 3. Istiqamah juga ialah berterusan mentaati Allah dari aspek akidah, perkataan dan perbuatan. 4. Istiqamah memerlukan kepada ilmu, kefahaman mengenai fadilat amalan, usaha dan mujahadah. Istiqamah tidak memadai dengan hanya meniru amalan orang lain.